Dalam episod lepas, kami mulakan pengembaraan di tengah kesibukan Distrik 1, jantung bandar Ho Chi Minh yang sentiasa hidup siang dan malam. Kami ronda sekitar Bintan Market, antara pasar paling ikonik di Ho Chi Minh. Dari luar nampak klasik, tapi bila masuk, memang penuh deretan kedai cenderamata, pakaian, kopi Vietnam sampai makanan tempatan yang buat rasa kita nak cuba semua. Lepas tu, kami teruskan perjalanan sekitar kawasan Distrik 1. Suasana jalan yang sibuk, bangunan yang cantik dan vibe yang berada dalam mall di tengah kota bandar yang gabungkan sejarah dengan moden. Setiap sudut ada cerita, setiap langkah ada pengalaman baru. So, untuk episod kali ini pula, kami nak bawa hampa semua terus jelajah sekitar bandar Ho Chi Minh yang merupakan antara mercu tanda dan sentiasa menjadi tumpuan pelancong. Jom ikut kami. Welcome to So hari ni day 2, kami nak pergi jalan-jalan around Saigon Center, Saigon City hari ni. So first thing, kita pergi cari makan dulu. Kami tak breakfast lagi. Sekarang pukul 9 pagi dekat sini. So hari ni kami nak try restoran Hajah Basirah kat situ. Jom kita try. So kedai Basirah tu dekat sebelah dengan kedai Halal Amin tu. Semalam kita dah try kan Halal Amin, hari ni kedai sebelah dia pula. Kami nak try semua kedai yang ada kat sini. So pagi ni kami ambil roti canai. Roti canai segera je. Lepas tu ada kuih goreng. Dalam gambar nampak sedap. Tapi sampai-sampai warna dia tak pernah ada langsung. Tapi rasa dia not bad lah. Boleh makan. Husband aku pun ambil kuih goreng juga. So far makanan dia okey saja. Boleh makan. Dia mesra rakyat Malaysia jugalah. Maksudnya semua orang boleh makan. Bukan adik je yang duduk, abang. Okey ke? Kadang-kadang abang buat perangai, adik okey. Adik buat perangai, abang okey. So kalau hampa nak jalan dengan anak-anak yang kecil, kena sabar masa tu. Okey? Let's go. So sekarang kita dekat Statue of Ho Chi Minh. Statue ni daripada hotel kami 700 meter je tau. Sepanjang perjalanan tu hampa tak akan rasa pun 700 meter tu. Sebab kiri kanan ada tarikan dia. So statue ni adalah landmark dekat Ho Chi Minh ni. Nama orang yang patung ni, nama dia Ho Chi Minh. Memang dia letak nama dia nama dia dekat sini berdasarkan nama dia Ho Chi Minh. Patung ni dibina untuk menghormati pemimpin Ho Chi Minh ni dan dia dianggap sebagai bapa kemerdekaan kepada Vietnam. Yang bestnya, kalau hampa tengok patung ni, hampa boleh nampak tangan dia tu kan. Tangan dia tu seolah-olah dia mengalu-ngalukan orang ramai datang ke Ho Chi Minh.
Okay, so 700 meter dari sini kita nak ke Saigon Central Post Office. Kat situ memang tarikan gila dekat Ho Chi Minh ni. So hampa kena berjalan sikit lah 700 meter. Jom. So, kita dah sampai dekat Saigon Central Post Office. Ramai gila hari ni. So, ni antara bangunan yang ikonik jugalah dekat Ho Chi Minh. Dia dibina pada 1986 semasa penjajahan British. Untuk pengetahuan apa, dalam ni ada peta lama Vietnam dari tahun 1892. Walaupun bangunan lama yang bersejarah, tapi tempat ni masih berfungsi sebagai pejabat pos dan boleh hantar postcard sebagai kenangan kita semasa travel. Aku minat betul dengan topi ni. Tapi nak bawa balik payah. Tak dalam luggage. So sebelah Saigon Post Office tu dia ada kedai souvenir. Banyak juga souvenir dia. Harga aku tak sure berapa. Kalau macam ni dalam 100 Vietnam dong lebih kurang RM15 ke. So, sekarang kita dekat Ho Chi Minh Book Street. Kalau nampak main sini, dia ada lebih daripada 20 buah kedai. Dia mix lah antara local dengan international punya kedai buku. Siapa yang suka membaca, memang best lah sebab dia banyak gila jenis-jenis buku kat sini. And banyak tempat souvenir yang boleh kita beli. So sekarang sebelum kami nak balik hotel, kami singgah dekat satu kedai kopi yang dekat dengan Nation Street juga, Coma Coffee. So this one chocolate ice blended dengan yang ni salted cream, dia punya signature dekat sini. Biasa je nya. Okey lah.
Macam kita bina kat Malaysia. Okey. Sedaplah juga. Baik-baik. Tapi Oh my tapi god. 2 kali sujud habis weh. Krimnya banyak. Untuk 2 ni dalam duit Malaysia dalam RM20 macam tu lah. Okey lah. Mami tengok. Kedai dia macam ada jual barang-barang souvenir juga. Dia, kalau main money changer sini, hampa tukar lah duit je siap cukupnya. Tu nak watak. So, untuk hari kedua, kami dah dapat dah bilik yang kami booking untuk 3 hari, untuk 3 malam. So, kami dapat bilik ni untuk malam kedua. Jangan letak expectation terlalu tinggi lah kat Vietnam ni, hotel dia. Untuk 400 untuk 3 malam. Tingkap tak ada? Ni. Ni dia punya almari. Macam bilik, macam hotel bajet. Ni Ayan kena minta dekat kaunter. TV dia. Sedap nak Fanta. Aku tak tahu aircon yang mana berfungsi sebelah ni. Tu. Ceiling. Sedap nak. Yang ni tak habis-habis Fanta dah. Ni, Swiss kat atas langit. Bilik semalam, Swiss tak ada langsung. Dekat peti nah Swiss. Swiss. Tu dengan wire macam tu. Okey lah, nak buat macam mana? Petang ni kami makan sekali dengan dinner sekali. So petang ni kami try dekat kedai ni, Haji Osmal Halal Food, dekat District 1 juga. Dalam banyak-banyak kedai yang pergi kan, kedai ni dia punya cawan premium sikit, harga sama. So tak rasa sakit hati kan. Tapi banyak, ni dulu dia sedap. Ni rasa teh botol ke sama? Teh UI Malaysia. Serius. So hari ni aku ada ikan sweet sour. Sangat berbaloi lah. Telur dadar dia. Telur dadar pun big portion tau. So, memang boleh makan 2 orang nasi dia. So satu lagi kami try po daging. Sebab dah 2 hari duduk kat Vietnam baru nak try po dia. So yang ni nak try po daging dia. Tak sure lah dia tak bagi cili ke apa, tapi dia bagi yang ni je. Daging ni lembut. Dia macam kotel yang ni space kan. Sup dia rasa semua. Tapi rasa kalau ada cili dia sedap. Ikan sweet sour dia sedap weh. Macam Thailand punya. Apa dengan harga dia murah lagi pada kedai yang lain. Sekarang perjalanan kami nak ke Opera House sebab kami dah booking dekat klub untuk naik hop and off bus. Cantik. Jalan dia kalau merah, bawah ni akan jadi gelar merah. Dia ikut warna traffic light ke sana. Sibuk weh. Dah hijau dah. So, jom lintas.
So ni kami nak naik hop on bus tour. Kami dah beli tau dekat Klook siap-siap. So hari ni just redeem dia punya tiket kat sini. So sekarang tengah tunggu turn nak naik bus. Kedai parking motor. Kedai KKV. Bayar cukai. One toys per day. Yang ni kedai souvenir yang viral juga dekat sini, Fahasa. So far harga dia taklah mahal sangat. Memang boleh belilah. So kalau hampa rasa macam tak sempat nak beli ke apa boleh beli kat sini. Harga dia murah lah juga. Bagi aku kan, kalau nak beli kat street, kawasan street ni lagi murah pasal daripada Bentan. Bentan, dia jenis letak harga, okey, lepas tu hang kena tawak. Kalau hang pandai tawak, dia bagi murah. Nasihat hang lah dapat murah-murah, kalau hang dapat mahal-mahal. Bentuk face lagi. Macam beg ni semalam aku tengok RM150 paling murah. Ada yang satu kedai tu tak sampai 300, minta kurang dapat 200 ni. Ini satu je, tak boleh tawak. So buatlah pilihan bijak. Bentan tu bagi aku macam lagi mahal je. Street je ni lagi murah. Not face. Salah tukar satu. Murah. Murah.
Station dia. Balenciaga. Push. RM70,000. Repeat lagi kopi ni. Durian. Colek-colek. So, settle hari ni. Day 2 kami dekat Ho Chi Minh City. Tadi pergi naik bas, tour Bandar Saigon. Lepas tu shopping. This one. Beli kopi lagi. Kopi jalanan dekat Malaysia Street ni memang sedap. Abang kena repeat beli. Everyday kami beli. So, tadi makan kat situ. Esok, next day, kita akan pergi theme park.